Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Nothing ting ting ting. Hi guys. So hari ini kita kembali lagi dengan vlog. So hari ini kita berada dekat Kota Baru, dekat Lotus. So bersama dengan aku, manager Sabah Fried Chicken, bersama dengan Ada daripada manager. So sekarang ni kita nak pergi dekat Lotus sebab kita nak pergi tengok kedai baru yang akan dibuka untuk bulan depan. Depan lah. Itu kita pergi dah kan? So sekarang ni kita pergi balik, kita nak bawa manager Pasir Mas. Dia nak pergi melawat tapak. So marilah kita pergi berjalan-jalan mencuci mata. Let's go. Oh, kita masuk dekat mana? Lotus. Masuk dekat Lotus. So beginilah keadaan Lotus ya. Ada jadi set Lotus jadi. Lepas ni set kita muka set Lotus ada sepatah dua kata tak? Best. Best. Hari ni boleh bawa Ada pergi jalan. Sekitar lagi melawat kedah akan nak buka nanti. Hah? Pusing sini. Tahulah Gik nak pergi mana lagi mentah lagi. Boleh? Jik melihat baju. So sekarang ni kita akan tunjuk kedai kita akan bawa. Oh, nak beli lagi tu deh. Betul. Ada. Di sini tu. Sini. Masuk ya. Bawa apa? Bawa apa je? Apa? Brown sugar sah. Masuk ke apa tu? Bagi makan dah misu malam hari ni beli misu pula. Cepatlah saya ni. Ni tadi bila kat mana? Ya kan. Oh ya macam tu nyegong gitu. Lepas ni hari Natal ni hari-hari ni misu So ya aku tapi happy ni happy. Ya, lepas ni hari misu. Wah, sini mari situ lah lu. Tengok Ada ni, mobil lagi. Tengok apa tak pakai ni, aduh hai. Biasa ya. Pakai pipe. Sorry. Ni. Aku dah beli dah. Malah lagi ya. Oh ni, depan ni. Ada ya. Itu kamu dah. Weh. Nak aku syuting kalau baik dong kan. Satu. Memang. Korang ni adalah kedai kita yang akan kita buka pada bulan 1 nanti. Get ready untuk berada dekat dalam mall. So kita teman si Ruyik. Teman si Ruyik nak makan. Si Ruyik nak makan mi sizzling weh. Kita tengoklah si Ruyik makan mi sizzling. Dia beli mi suai lagi, lepas tu dia beli. Ada nasi apa dah? Ada nasi ni tu. Nasi ayam ni. Sini nasi ayam dah. Kari tepuk. Dah tak ada bayar dah. Lagi ke? Mi sizzling. Ada mana dah? Pakai you amni. Tu boleh tunjuk apa sebelah sini. Aduh. Maklah aku bayar mulut dah ni. Aku bayar mulut ni. Atau hap kat meja dah. Ni dah.